Masak. Nampak? Alright guys, Assalamualaikum semua. Okay, kami tahu mesti ramai yang dah bosan dengan nasi ayam claypot. Okay, so hari ni kami dah ready untuk keluarkan menu baru kami, dan kami akan tunjuk cara-cara macam mana kami nak masak menu baru kami ni. So menu apa yang kami nak masukkan? Kami nak masukkan claypot imi. Okay, jom let's go. Saya tunjukkan kepada korang cara-cara macam mana kita nak buat claypot imi. Let's go. Okay, first panaskan kuali. Bismillah. So kita masukkan minyak. Tumis dengan bawang putih. Alright, so kita tumis. Okay, lepas tu kita masukkan ayam. Kita masuk sup rebusan ayam. Alright. Letak fish ball, fish cake, letak fucuk. Kita masukkan imi. Tutup dalam 3 minit. Okay, standby. Okay. Masukkan sebiji telur. Bismillah. And then kita tutup. Ini kita dah masak, dah siap, nampak? Dah siap, telur dah masak. Okey, kita dah boleh angkat. Bismillah. Alright, so lepas tu kita nak masukkan minyak garlic goreng. Alright, bismillah. Last kali kita masukkan daun bawang. Bismillah. Wah, dah siap. Alright, jom kita hantar dekat customer. Bismillah. Disebabkan ramai yang dah bosan makan nasi ayam claypot kita, so kita dah buat keputusan untuk keluarkan menu baru ni adalah claypot ini. Tak adalah semua makan nasi je kan, bosan kan. Orang nak makan sup-sup kan. Kita sup dulu. Bismillah. Wow, nice. Telur dia separuh masak, nampak? Masak. Nampak? Isi ayam. Ada sikit. Makan dengan kicap. Ada pucuk. Lepas tu kita ada sayur, kobis panjang. Nampak? Semua fresh, tak overcook kita buat. Manisnya sayur. Ini kalau korang nak makan, korang makan dalam aircon. Kalau tak, memang berpeluh. Tak panas-panas ni, kalau siapa yang tak sihat ke, sakit tekak ke, bolehlah makan imi ni. Mangam, kena. Rasa kenyal-kenyal tu, sedap. Korang tengok, aku makan, korang tengok berapa ramai yang tengok aku makan, korang tengok. Telur mana nampak? Sedap, memang sedap. So korang boleh nampak bahan-bahan dalam ni pun banyak. Isi ikan ada, fish cake ada, fish ball ada, telur ada, ayam ada. So apa pendapat korang? Berapa kami patut jual korang rasa? Adakah RM15 korang rasa mahal tak? Cuba korang komen. Sebab kami nak tahu berapa korang rasa berbaloi untuk korang beli claypot imi ni. Alright, itu saja. Kalau korang nak, insyaAllah kita akan adakan secepat mungkin. Alright, tolong komen tolong komen, share kat kawan-kawan. Kita ada menu baru. Kita nak masuk menu baru supaya semua orang tak bosan asyik makan nasi ayam claypot kan. So ni ada imi, memang sedap. Bismillah. Dah, itu saja. Assalamualaikum. Bye.